Assalamualaikum. Adakah anda tahu emas sebenarnya lebih bernilai daripada wang kertas yang kita pegang setiap hari? Kenapa? Jom saya kongsikan. Emas telah menjadi simpanan bernilai selama ribuan tahun. Kalau anda tengok sejarah, harga emas semakin naik walaupun ekonomi dunia turun naik. Tapi wang kertas, nilainya semakin susut akibat inflasi. Wang kertas dicipta oleh kerajaan dan nilainya bergantung kepada kestabilan ekonomi. Jika kerajaan cetak duit berlebihan, inflasi melambung dan kos beli kita menurun. Berbeza dengan wang kertas, emas tidak boleh dicetak sewenang-wenangnya. Sebab itu ia dianggap sebagai pelindung nilai jangka panjang. Nilainya kekal walaupun berlaku krisis ekonomi. Contohnya, pada zaman Rasulullah SAW, satu dinar emas boleh beli satu ekor kambing. Hari ini, satu dinar emas masih boleh beli satu ekor kambing. Ini menunjukkan emas menyimpan nilai dengan baik. Jadi, yang mana lebih baik? Wang kertas yang nilainya terus susut atau emas yang nilainya kekal sepanjang zaman? Mulakan simpanan emas anda hari ini untuk masa depan yang lebih terjamin. Jom saya bantu daftar secara percuma. Terima kasih.